Okey, yang dah test ni adalah versi advance kan? Advance Advance version version. Azia 2019. Perbezaan utama ni dia punya entertainmentnya, radio. Punya radio. Dan ni kemasan dia ni kilat sikit. Punya dekat dashboard dia tu. Ada ni ASA. Dekat dia punya Reverse camera. semua ada dia punya mata-mata ni. Reverse camera pun ada. Reverse camera pun ada. HDMI kita tambah. Lepas tu itulah ASA camera. Yang ini dah upgrade. Yang ni dah upgrade. Dia gear up punya. Original je fabric. Original daripada Pro 2 punya. Gear up. Gear up Dia tukar leather seat. Semi bucket. Dia macam tenggelam sikit, menangkap. Visor semua gear up lah. Ni ada ni door visor. Door visor ni. Okey, apa lagi? Ini beza dia. Cermin ni untuk driver je bagi nampak handsome. Passenger tak payah ada. buka sendiri. Okey. Aircon okey. Belakang tadi berapa orang tadi? 3 kanak-kanak, 1 dewasa. 3 kanak-kanak, 1 dewasa. Tak ada masalah. Kaki okey, jarak kaki. Legroom. Legroom okey. Ni satu lagi. Ni ada belakang ada lagi. Anti theft untuk elak kena ragut. Dah ragut. Gantungkan handbag. Ini hanya untuk advance je. Ini semua model ada. Semua model. Macam ni cara dia gantung Tekan ni. Tekan tarik. Tekan tak. So handbag sangkut je macam ni. Kita juga. Sebab tu je space. Sebab tu kita tak buat armrest. So untuk driver perempuan. So tak adalah. Kadang kan potensi orang ragut kebanyakan start daripada sini. Sebab tu kereta Pro 2 ni pun first alarm kita buka driver side je. Buka. 3 pintu dia masih lagi tutup. So kalau nak buka 3 pintu kita tekan lagi sekali lagi central lock dia. Maksudnya kita tak payah beli cangkuk. Cangkuk beli belah. Shopping hub tak payah. Ada. Ni ada? Dah ada siap-siap. Dah ada siap-siap je boleh shopping hub. Okey. Sekarang ni nak tengok yang G Extra punya spek. Sebab G Extra dengan G dia ada few difference. Harga mungkin dalam 1,500 ke 2,000 dia punya perbezaan harga. Jadi apa yang membezakan antara G Extra dengan G? Sebab apa? Sebab yang lain-lain tu kira dah advance, dah mahal sikit dia punya harga. G Extra dengan G ni untuk yang siapa yang nak second car. Ada kereta kedua yang menjimatkan. So kita tengok kat dalam ni ada satu contoh yang G Extra. Kita tengok color merah. So ini dia G Extra. Okay, ini dia. Ini adalah Azia G Extra. Yang baru depan ni dia punya ni. Color macam silver, ada chrome sini, ada chrome. Oh ni hitam. Tu dari segi depan. Side mirror dia tak ada lampu kat sini, dia dekat sini. Yang ini boleh lipat ke dalam, retractable, ada button kat dalam. Ini ikut warna body. Satu lagi perbezaan untuk yang baru ni, dia punya buka ni. Buka ni macam Myvi. Ada reverse sensor. Untuk G tak ada reverse sensor.
Apa lagi? Kita tengok dalam. Ada 4. Depan 2, belakang 2. Seat dia boleh naikkan. Untuk G tak boleh naikkan. Ketinggian untuk driver. Material, fabric, two-tone. Okey. Ni saya cakap ni, ini untuk side mirror lipat elektrik. Okey. Dalam. Cuba tutup. Okey. Untuk G Extra, dia punya kemasan dia ada warna silver kat sini dan juga ni silver. Okey, kalau untuk G ni warna material, warna hitam juga. Okey, radio macam biasa. Sekejap Ni ada cermin untuk driver. Untuk passenger tak ada. Lagi power window macam biasa. Tempat glass ada berapa? Botol 1, 2, 3, 4. Okey, satu lagi yang bezakan G Extra dengan G adalah dia punya apa tu, TRC ni. Anti-slip ni. Jadi cepatlah. G tak ada. Okey, ABS, EBD standard semua ada. Okey. Nak awak video main balon. Dari segi jarak ni kesesuaian, okey, jarak dia. Seat belakang pun sama saya rasa dengan model sekarang ni. Tadi dah try dekat advance, belakang ada 3 budak, 1 dewasa. Okey, pun okey. Okey. Itu saja kot rasanya untuk ni, tapi tak tahu lagi yang mana satu kita nak beli. Kita tengok harga dulu, apa yang membezakan antara dua-dua ni. Okey. Jangan banyak-banyak macam ni. Okey, sekarang masuk 2 orang belakang. Macam mana? Selesa tak? Selesa sangat. Lembut deh. Ni fabric. Okey, yang ini ada adjuster untuk ketinggian ni, tapi yang belakang tak ada. Belakang tak ada headrest. Kepala nak tinggi-tinggikan. Tapi dia boleh letak barang. Kalau dia pergi sekolah, Okey. dia boleh tidur. InsyaAllah. Ini salesman di Puchong. Jalan Puchong. Tak kisah, tapi mana-mana pun satu Malaysia boleh handle. Malaysia kita boleh run lah. Dengan Cik Syahidan. Nanti saya letakkan dekat description tu dia punya contact number. Okey, tuan-tuan kalau nak semua 100% garanti TikTok. Sampai kita keluar. Sampai kita keluar. Okey, ini dia. Okey, description nanti saya letak dia punya contact number. Okey, di belakang itu Azia G Extra warna merah. Okey. Terima kasih kepada yang menonton. Jangan lupa subscribe channel ni. Saja hari ni kita buat cerita pasal kereta. Okey, ada rezeki dia buat balik kereta. Okey, Dek. Dah blue. Okey. Bukan main lagi ya. Abuja. Okey. Ini legroom kaki selesa. Boleh lagi lah. Okey, ni 3 orang. Adik duduk, Dek. Duduk, Dek, sini, Dek. Tengok macam mana. Okey, 3 orang. Abang ke depannya. So kalau 2 dewasa cuba Mami masuk. Mami masuk pula. Mami masuk pula. Adik keluar. Adik bangun. Adik keluar. 2 dewasa, 1 kanak-kanak. Okey, Okey, kita tutup pintu. Dia yang penting kebanyakan orang ada space depan ni. Nak buatkan kita selesa tak selesa. Okey, sekarang ni 2 dewasa, 1 kanak-kanak belakang. Selesa? Selesa, okey. Try tutup. Okey, tutup. Macam mana? Okey. Masih lagi selesa. Kalau kakak nak tertidur macam mana? Tidur. Cuma inilah G Extra dia tak ada headrest. Tapi mungkin boleh tambah kot. Untuk belakang tak ada. Boleh tambah tak? Tak boleh. So boleh macam ni je. Okey. Ni lah pakai ni. Itu je. Pakai ni lah bantal. Bantal Dia boleh. leher. Bantal leher. Okey. Kau balik kampung pun boleh bawa Tinggi. nanti. Tinggi okey lagi. Selesa lagi. Tak ada terlampau dekat sangat. Betul. Alright. Dia boleh letak